Okay, sekarang saya dah berada di highway. Okay, speed saya 79, 80 macam tu. Okay, kau nampak petak kelabu tu, dia ikut sekali dengan speedometer. So, sekarang ACC, Adaptive Cruise Control. Jadi kita just tekan button ni. Okay, button atas ni. Okay, nampak? Dia akan activate ACC, yang mana dalam petak hijau tu nampak speed saya adalah 88 km sejam. Okay, dia akan detect kereta depan punya speed. Kalau kereta depan tu slow, kereta ni akan slow juga. Kalau kereta tu laju lebih pada 88 km sejam, kereta ni akan speed tetap 88 km sejam. Cuma ACC ni steering kita kena pegang lah, melainkan pedal kita tak perlu tekan. Kelebihan dia, kaki tak penat nak tekan pedal. Itulah function ACC